Datuk Seri telah melalui satu peristiwa yang sangat-sangat traumatik. Pemecatan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri sendiri dipecat sebagai Susah Pemuda. Bukan setakat itu. Layanan yang diberi terhadap Datuk Seri Anwar, dipukul, dipenjara, diaibkan dan sebagainya. Saya tahu politik ni seni segala kemungkinan. Dan pada 2018, Dr. Mahathir kembali dalam Pakatan Harapan. Apa feeling Datuk Seri apabila mungkin terpaksa berkhidmat di bawah orang yang bertanggungjawab atas peristiwa yang traumatik tu sebagai menteri dia pada tahun 2018? Walaupun politics is the art of possible, tapi mesti ada feeling something. Okey, waktu pemecatan, alasan diberikan adalah salah laku, seksual dan segala macam. Saya ni yang ialah orang kampung, cara parent kita asuh kita tu dalam perkara yang jelas. Perbuatan menuduh seorang Muslim yang lain melakukan perbuatan itu tanpa basis yang Quran sebut. Didatangkan 4 orang saksi yang adil yang melihat perbuatan itu seperti mana benang dimasukkan dalam lubang jarum. Semua tu prinsip-prinsip yang jelas. Kita diasuh untuk tahu antara benar dan salah, ma'ruf dan mungkar, adil dan zalim. Itu basis yang kemudian pegang. Waktu itulah saya rasa teruji. Antara berada bersama si penuduh atau berada bersama yang kena tuduh. Jadi pertimbangan itu tak terlalu sulit buat saya walaupun harganya mahal. Jadi fast forward, ketika kita dah letakkan kedudukan kita untuk membuat pilihan, sudah tentu didatangkan risiko. Baik, bila sampai satu momen di mana momen itu adalah apabila pertemuan kali pertama Dr. Mahathir datang ke mahkamah. Ketika itu atas alasan bahawa dia nak membantu Datuk Seri Anwar sediakan satu affidavit sokongan. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar challenge keputusan kerajaan dalam soal peristiharan darurat bersama Datuk Najib. Mungkin hari masa itu dalam kabinet. Datuk Seri Anwar merasakan bahawa ada ruang untuk dia cabar. Jadi atas alasan bahawa Dr. Mahathir nak memberikan affidavit sokongan, maka dia minta pertemuan itu berlaku. Dan pertemuan itu berlaku di mahkamah, and I was there. Datuk Seri Anwar, anak-anak dia semua, Dr. Azizah, kecuali anak dia yang paling bongsu berada di Amerika, semua ada. Dan Siva Rasa ada di situ. Masa itu bincang. Dr. Mahathir bagi alasan sikit aja. Dia kata dia dah kemukakan, habis. Yang lain tu apa dia? Masuk saja dalam tu, apa dia first statement daripada Anwar? Ingat ini dah berpuluh tahun gaduh. Dia tanya, how's your shoulder? Dia tahu Datuk Seri Anwar mengalami kecederaan bahu. You know? So Dr. Mahathir tanya? Ya. Datuk Seri Anwar jawab, Alhamdulillah Tun, getting better. Dan dia tanya soalan kedua, do they allow you to get treatment? So Datuk Seri Anwar jawab, yes Tun, they do allow me. Whenever I make a request, they will take me out and take me to hospital. Rupanya lepas 20 tahun bergaduh, tak berjumpa. Itulah pertama kali itu. Itulah pertama kali berjumpa. Dia tanya pasal kesihatan je. Kemudian Anwar tanya balik Dr. Mahathir, how's Kak Asmah? Dr. Mahathir jawab, sihat. Cuma mata tak berapa nampak. Gitulah. Kemudian dia makan sikit, lepas itu habis. Tapi di luar, lepas pada itu, Dr. Mahathir, sebab itu menarik perhatian bukan sahaja Malaysia, dunia. Dia berdepan dengan PC. Bila ditanya, apa hasil pertemuan? Dia sebut bahawa pertemuan yang singkat itu kami telah membincang tentang perkembangan politik dan kami nampak ada garis persamaan kami bahawa berdepan dengan Barisan Nasional ini kita akan menggabung kekuatan. So saya belajar satu ilmu lah. Maknanya yang dia jumpa, walaupun dia tak cakap, dia syarah di luar tu seolah-olah dibincang dengan begitu sekali. Dia bina persepsi yang saya kata rupanya skill politik dia macam tu. So itu berlaku. So kita fast forward. Saya, Izzah, Rafizi antara yang paling kerap. Walaupun Datuk Seri Anwar ni, hari tanya bagaimana kalau sebelum itu orang yang begitu pelakuannya, letakkan, mengaibkan, tangkap, pukul segala macam. Kemudian kita berada di situ. Baik, saya ziarah Datuk Seri Anwar dalam penjara. Okay. Of course sehari selepas dia jumpa tu, saya jumpa Datuk Seri Anwar dalam penjara. Of course Datuk Zahid bagi keizinan lah. Masuk. Ada sebut dengan saya the next day, you know Saifuddin, last night I couldn't sleep. Saya kata, why? Is it so excited because you met with Mahathir yesterday? Dia kata, no. Saya tak pasti keputusan saya bersetuju jumpa Mahathir itu betul ataupun tidak. Adakah keluarga saya rasa
kecil hati, marah, saya tak boleh agak. Dan kami bincang dua orang dan saya kata Tok Sri selalu sebut, kalau kita nak bergerak ke depan, kita mesti belajar untuk memaafkan. Learn on how to forgive and to forget. Dia kata yes, forgivable but unforgettable for what he did to me. Waktu itu. So dia kata, keadaan berikutnya saya kata dia mengemukakan bahawa dia nak save Malaysia, kemudian Datuk Seri Anwar nak kemukakan reform. Jadi save Malaysia and reform. Kami fikir kami boleh reconcile kedua-dua itu. But physically Datuk Seri Anwar di dalam solitary confinement. Yang di luar ni Tun Mahathir. Kalau kita nak sekalikan dalam satu coalition, bersamanya siapa? Guan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah. Dah tentu ada jurang dari segi sosok ini kalau kita nak offer kepada rakyat. Sebab itu kita buat deal bahawa yes Dr. Mahathir, kita bersedia untuk bersama dengan kamu provided satu, kamu mesti commit dengan agenda reform. Yang kedua, kamu tu transisi. Ya, kamu baru tubuh parti. Hakikat bahawa kamu mendatangi kami jelas menunjukkan bahawa kamu tak ada kekuatan. Kami sekurang-kurangnya sudah establish. Tapi bukankah kemenangan itu disebabkan Dr. Mahathir? Without him, you cannot win. Ya, ibaratnya kita nak kait buah rambutan. Galah tak cukup 4 inci. Dia 4 inci itulah. Ya. Sebab itu 2008, first time we denied two-third majority of Barisan Nasional. Kami cuba lagi 2013. Kami masih short dalam 30. 2008 deny two-third. 2013 deny two-third. 2018 kerana galah yang 4 inci, 6 inci disediakan oleh dia, maka kita dapat. Yeah. So politik ini kalau kita terus dengan cara yang kita dah cuba dan kita berulang kali dan kita harap keputusan berbeza, itu tak bijaksana namanya. Kegilaan. Ya, sebab itu eksperimen pada waktu itu, momen pada masa itu, circumstances pada masa itu, background pada masa itu, kami fikir itu keputusan politik terbaik.